Apakah makanan paling sihat sekarang ni? Garam tak kisah. Apa-apa garam. Bukan garam mungkin. Sebab dia nak menghasilkan asalkan garam. Kimia. Jangan garam pun jeko juga. Sensitif juga. Garam pun setakat ni garam tak ada. Garam murah sangat tak ada kat jemput. Orang tak buat. Orang tak buat. Tapi ada garam mahal sekarang ni. Ada satu garam, yang garam kat mana dia ambil? 1 kilogram harga dia 1,000. Yang dekat dia ambil dekat mana bukit mana tu kan? Dia ada 1 kilogram 1,000. Segar Himalaya saya jual. Tapi saya nak ceritanya, okey, kalau tanya, ini kita buat sikit kuis apakah makanan paling sihat sekarang ni? Makanan paling sihat? Apakah? Kalau air saya boleh jawab. Makanan. Makanan tu maknanya yang real food macam sayur ke apa, kacang ke apa. Apa makanan paling sihat sekarang ni? Yang betul-betul real food. Real food. Almost yang yelah, kalau kata semua tak ada, yang paling bagus, yang paling boleh sihat daripada yang lain. Berat nasi dah sintetik dah. Nanti tanya ChatGPT je. Tangan tak payah. Kita general knowledge ni general knowledge. Dah tanya ChatGPT. Nasi pun telah mengalami GMO. Nasi ni bukan nasi kan, beras berat beras GMO. Dia nak sekarang ni berat tak bermusim dah. Bila beras tak bermusim, mana dia dah tukar genetik dia. Beras tapi taklah. Dia sebab itu beras pun sebab itu makan beras pun jadi darah kecil manis. Ini yang mungkin itu saya tak cerita gandum lagi. Gandum lagi teruk. Gluten. Okey. Gluten sintetik kat sini juga. Habis sintetik belaka. Allah, tiruan belaka lah. Sintetik